So hari ni kita main game Buzzer Game. Jom kita jawab 8 soalan. So siapa cepat dia menang. Okay? Soalan nombor 1. Apa tahun Malaysia menyambut Hari Malaysia buat kali pertama? Saya 1963. Betul. Soalan kedua. Apa maksud misinformation? So maksud misinformation adalah information yang palsu, yang salah lah. Contohnya berita palsu ataupun berita-berita yang tak betul dan tak ada fakta. Dah tu. Betul tak? Betul. Soalan ketiga. Apa maksud disinformation pula? Disinformation merupakan sesuatu berita yang dibuat-buat bagi meraih So disinformation ni dia macam berita yang dibuat dari AI. Tak tahu. Okay, disinformation adalah satu berita yang dibuat-buat atau dipalsukan bagi meraih engagement supaya akaun dia dilawat oleh netizen. Soalan keempat. Siapa tokoh dikenali sebagai bapa kemerdekaan? Jawab. Tunku Abdul Rahman.